Jom kita redah. Daerah Baling yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya turut menyimpan sebuah khazanah geologi dan sejarah yang unik. Terletak di kawasan Bukit Batu Kapur, ianya memukau dengan formasi stalaktit, stalagmite dan flowstone yang menakjubkan. Hehehe, Assalamualaikum. Selamat datang ke Gua Sirih. Okay guys, sekarang kami dah sampai kat Baling, tim Redah Kedah. So banyak lagi akses yang boleh main ke Baling ni. Contoh dia daripada Kelantan, Perak dan Penang lah selaku negeri jiran di Kedah ni. Daripada luar negara pun boleh main, terutama yang Thailand. Boleh main ikut Durian Burung ataupun Kalan Bulu, Perak. Okay. Assalamualaikum, bersama saya kembali Mak Man dalam rancangan Redah Kedah. So sekarang kita berada di Gua Sirih, di hadapan orang kata kaunter Pejabat Pengurusan Gua Sirih, Baling, Kedah. Okey, sekarang ni kita kena hiking sikit untuk ke pintu Gua Sirih. Bayaran yang dikenakan gantung kepada kanak-kanak, Bumi Putra dan juga foreigner lah. Harga 8 hingga RM35. So kita kena hiking lebih kurang dalam 7 minit. Itu pun bergantung kepada pace lah. Kenapa kena hiking ni? Aduh. Kita tengah duk hiking ni, hampa jangan lupa subscribe, follow dan share channel YouTube Warta Kedah, dan juga di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook pun ada. So hampa jangan lupa noh. Dalam dua hiking penat. Aduh, dia pun ni tengah fokus ni. Ish, kelam ni. Takkan nak masuk seorang-seorang. Saya kena panggil orang teman ni. Siapa yang minta nombor? Hamba lah Comi, penjaga Gua Sirih. Boleh teman hamba? Boleh. Mari. Sekarang ni kita bersama dengan orang yang lebih mahir tentang Gua Sirih ni. Assalamualaikum, dia kenal dia ya? Waalaikumsalam. Nama saya Encik Muhammad Sadli bin Ibrahim sebagai pengurusi Eko Pelancongan Gua Sirih. Dari sini kita akan masuk ke dalam sepanjang 460 meter. Kita ada macam-macam lah, stalaktit, stalagmite. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita masuk ke dalam. Kita masuk dalam. Jom, kita masuk dalam. Jom. Gua Sirih mula beraksi untuk pelancong luar pada tahun 2019. Itu bulan 2. Masa hari tahun baru Cina masa tu. Hari kan yang best kalau kita mula masuk, kita akan jumpa stalaktit yang berbentuk Sri Junjung. Yang ini kita boleh nampak lah, stalaktit yang bentuk Sri Junjung. Yang ni? Sebagai ini adalah ikon Gua Sirih lah. Sebab tu kita beri nama gua ni Gua Sirih lah. Okay guys, inilah Sri Junjung tu. Nampak dia Sri Junjung tu ya. Siri ni yang bentuk 3D lah. Okay, macam contoh kita stalaktit yang popular sekali lah, Sri Junjung lah. Ya. Sri Junjung kita boleh tengok ni sini penisah tepung. Ini panggil penisah tepung lah macam dulu lah. Okay, kalau kita ke depan lagi kita akan jumpa pentas, kita akan jumpa galeri go, Bukit Kristal, Bukit Minilo, antara tempat-tempat yang menarik untuk pengunjung bergambar.
Oh, mana dia memang asal tempat tu memang dah ada macam tu ke? Ada orang buat suaian? Tempat tu dah ada, cuma kita bagi nama. Sejarah Gua Sireh pada tahun 1960 lebih kurang macam tu. Ya. Tempatnya dijadikan kawasan industri baja taik kelawar. Orang kampung iaitu Kampung Zalawan dengan kampung sini adalah Kampung Padang Cik Mas. Ya. Ramai yang kerja dalam ni lah. Untuk pertanian. Untuk pertanian, baja ni banyakkan ekspor ke Alostar sebagai baju padi ya. Okey. Kanak-kanak dulu baja-baja kimia tu kurang sikit lah. Banyak bergantung pada baja-baja ni lah, organik ni. Okay guys, sekarang kita ada kat galeri gong. Kalau kita ketuk gong ni bunyi sebiji macam gong. Kalau tak percaya tengok ni. Macam mana boleh bunyi gong? Ya, batu ni tergantung ni kawasan orang kosong. Oh, kosong. Kita boleh tengok kosong lah. So maknanya kita ketuk ni memang bunyi kalau kat tengah? Kat tengah dia kira bunyi juga tapi tak kuat lah. Dia mesti padat sikit. Okay. Kenapa? Oh, dia padat sikit lah. So maknanya dia kena ketuk ni. Cikgu. Kemudahan yang disediakan pada pengunjung kalau untuk kawasan luar lah, kita ada tandas, kita ada tandas pada parking, lepas tu kita ada tanah untuk air. Dalam gua ni kita letakkan lampu sebanyak 60 unit lampu. Ni muka dia. Ni badan dia lah kan. Singa. Okay, sekarang ni kita sampai dekat perahu patah. Perahu patah. So, kita nampak macam perahu patah lah ni sebelah dan ni sebelah. Jom kita naik atas lifter. Ke dalam kita tadi 60 meter lagi. Gua ni sangat luas dengan lebar sekitar 192 meter dan ketinggian yang berbeza-beza mengikut bahagian dan sudut gua. Di bahagian pintu masuk utama, ketinggian gua dianggarkan antara 40 hingga 50 meter. Namun di bahagian dalam gua, ketinggiannya boleh mencapai antara 60 hingga 80 meter. Kat sini lah kawasan yang paling tinggi dalam gua, yang kat atas sampai 50 meter tu. Sinilah, tengok ayak pun meter je ni. Siapa yang berani pajak, nak ada. Sekarang aku nak turun. Tolong bang. Untuk ke puncak gua ni, hampa kena daki setinggi 60 meter je. Okey, sini cara nak turun dia lah. Kan tak boleh lah. Angkat lah ini dulu. Jalan juga. Hati-hati lah guys, kat sini licin sikit. So, siapa yang main sini ni sepatutnya pakai kasut hiking di sini lah. Untuk sebab kawasan ni licin, ayam tu turun boleh. So, hati-hati guys sebelum jadi benda yang tak gini. Okay? See you soon. Nampak tak? Ayam yang turun daripada atas tadi tu, dia akan letak pun dekat sini. Kat sini kadang-kadang ada budak-budak dengan ni tak? Ya, ada orang ahli ya. Ada training. Ini adalah stalagmite. Berusia lebih kurang dalam 5 tahun. Yang membuatkan dia lebih aktif ni sebab dia ayak sentiasa menitik kat sini. So, boleh tengok ni kat sini pun basah. Menitik. Tu. Menambahkan kita akan buat laluan berjalan kaki tu kita mungkin akan kurang untuk selesa lah pengunjung untuk berjalan. Kita akan tambah pagar kawasan-kawasan mana yang agak bahaya, kita akan tambah lampu agak lebih berseri lah. Oh, so sekarang ni berapa jumlah lampu yang ada dalam ni? Sekarang jumlah lampu yang aku color dengan lampu spotlight lebih kurang 60 biji. So kalau penambahbaikan kalau boleh berapa biji lagi perlu? Kita akan tambah lebih kurang 30 biji lagi lah. Oh, untuk kita akan target untuk lampu color saja.
Siapa bilang dengan kau? Hamba sedang menunggu bas. Kan hujan di sini bas. Mana hujan? Yuk. Iya. Hujan tu. Kalau hamba nak tahu, kawan saya belakang ni, kan? Dia suka korek lingkau. Lepas tu debat tu. Oh, jadi Ibang tinggal. Clear. Kalau kat sini ni hampa nak mai, hampa kena jaga diri betul-betul apa semua. Lagi satu tempat sini dah selamat sebab kita dah pakai titi besi dah. So dulu titi kayu, so agak tidak kukuh. Lah ni memang kukuh dah sebab kita ada jabatan besi kat sini. Nampak tengok tu kat bawah. Dalam tak? Okay, lagi satu, kalau hampa nak bergambar kat sini, hampa jangan risau sebab ada orang yang boleh takat gambar hampa. Dan memang ada guide yang akan bantu hampa kat sini apa semua. Contoh dia hampa nak mendaki tadi tempat yang apa paling tinggi tadi. So hampa jangan buat seorang-seorang apa semua sebab itu licin. Dan apa pun jaga keselamatan. Okay guys? Kat Gua Sirih ni, semua boleh masuk. Budak kecil seawal 3 tahun pun pernah masuk dengan pantauan dari ibu bapa. Bukan tu je, orang kurang upaya pun boleh main masuk gua ni sebab keadaan jalan yang selamat. Untuk pengunjung yang nak tengok batu kristal kat sini ada warna maroon ataupun warna koko pun ada kat sini. So yang paling cantik adalah warna maroon lah. So kita kena turun kat bawah ni. Jom ikut aku, jom. Kalau hampa boleh main dekat, hampa akan nampak shining dah tu. Ni, contoh dia ni. Ni yang warna purple ni. Dah lagi satu. Kita kena posok ke dalam sikit. Kat sini kita nampak tu batu kristal warna maroon. Dah lama dah kat sini ni. Cantik geng, serius. Mai sini. Nak explore benda ni bukan senang. Ini dia antara pot menarik untuk hampa bergambar. Experience saya memang sangat bersih lah, orang jaga bagus. Binatang ada, kelawar dia, luas, sunyi. So first time kat Gua Sirih ni first time lah. First time ya. Oh, betul. Cantik, lampak putih, cantik juga. Tu dapat tahu mana Gua Sirih ni? Google Maps. Oh, kita cari dalam Google Maps. Ya. Sesiapa yang cintakan warisan dan sejarah boleh datang dan masuk ke dalam Gua Sirih. Di dalam Gua Sirih terdapat berbagai-bagai aktiviti yang boleh kita pelajari di dalamnya. Jom kita pakat-pakat main Redah Gua Sirih. Experience Kedah. Jom Redah Kedah, Experience Kedah. Ya. Okey, kami dah habis redah Gua Sirih ni. Untuk siapa yang minat dengan sejarah dan juga aktiviti lasak yang ekstrim ni, hampa boleh main kat sini. Pelbagai aktiviti yang ada dalam ni. Contoh dia hampa boleh naik sampai atas puncak gua ni. Dalam masa yang sama hampa juga boleh menikmati sambil tu hampa trekking. So hampa boleh panjat kat dalam ni apa yang ada kawasan ni. Di samping hampa boleh bergambar lah. So untuk yang minat tentang sejarah warisan dan juga aktiviti lasak, hampa boleh main sini. Sangat recommended. Untuk hampa jangan lupa subscribe, follow, share di YouTube Warta Kedah. Dan juga hampa follow, jangan lupa follow ni Instagram, TikTok dan Facebook Warta Kedah. okey? Itulah sedikit sebanyak keindahan dan keunikan Gua Sirih di Bali. Semoga perjalanan ini memberi inspirasi untuk anda turut sama meneroka khazanah alam di negeri Kedah. Perjalanan di Gua Sirih berakhir di sini. Tetapi pengembaraan kita di Kedah belum selesai. Nantikan destinasi seterusnya. Redah Kedah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Tuan hamba, Ah, di dalam gua pakai payung. Di dalam hutan pakai payung. Kenapa tuan hamba? hamba takut ada yang jatuh atas kepala hamba ni. Kan? Durian runtuh. Durian runtuh tuan hamba. Betul hamba kata tuan hamba. Wah, rezeki. Rezeki. Hei, cepat sikit. Aduh.